logo ulang tahun Les Kopak. Logo kuis Upin Ipin. Logo pertama adalah 3 logo, bahagian 2 4 logo, bahagian 3 5 logo. Jadi jumlahnya adalah 12 logo. Les Kopak, selamat ulang tahun ya. Tahniah kepada semua pemenang. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Upin Ipin Official. Kawan-kawan nak menang hadiah? Kalau nak, tonton episod terbaru Upin Ipin musim 10 dan sertai peraduan kira logo ulang tahun Les Kopak terbuka kepada warga Malaysia dan Indonesia. Macam mana? Macam ni. Kira logo ulang tahun Les Kopak yang muncul di setiap tajuk episod. Hantar jawapan anda selepas satu episod. Kawan-kawan mesti hantarkan jawapan ke media sosial beserta hashtag Upin Ipin Season 10. Pemenang akan diumumkan menerusi laman YouTube Les Kopak Production. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Upin Ipin Official.